Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang mengizinkan kita menyambut Aidilfitri setelah sebulan dididik dengan Ramadan. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW, contoh terbaik dalam meraihkan kegembiraan dengan adab dan takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, hari raya bukan sekadar hari bergembira, tetapi hari raya adalah merupakan hari mensyukuri nikmat takwa. Raya menurut sunnah Nabi Muhammad SAW bukan tentang kemewahan, tetapi berkenaan dengan kesederhanaan, kebersihan jiwa dan adab. Antara sunnah yang kita boleh buat pada hari raya ialah pertama, mandi sunat Aidilfitri dan memakai pakaian yang baik. Kita lihat Nabi Muhammad SAW menyukai kebersihan dan keindahan. Jadi para sahabat juga berhias dengan pakaian terbaik yang mereka ada. Sebenarnya bukan untuk tujuan bermegah, tetapi sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat yang kedua pula, iaitu makan sebelum keluar solat Aidilfitri. Jadi ini merupakan satu sunnah khusus pada Aidilfitri, menunjukkan bahawa hari itu hari berbuka, hari kemenangan setelah Ramadan. Kita lihat yang ketiga pula, iaitu bertakbir, iaitu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takbir Aidilfitri bukan hiasan suara semata-mata. Ia merupakan suatu pengakuan bahawa setelah sebulan berpuasa, kemenangan sebenar ialah kembali kepada Allah, bukan kembali kepada nafsu. Keempat, kita lihat pergi dan pulang solat raya melalui jalan yang berbeza. Nabi Muhammad SAW melakukan sedemikian sebagai suatu sunnah. Kenapa? Kerana ia mengajar kita bahawa ibadah juga ada adab dan sunnah. Bukan sekadar buat, tetapi buat mengikut contoh siapa? Contoh Rasulullah SAW. Jadi yang kelima pula iaitu menyebarkan salam dan kegembiraan. Raya adalah masa untuk melembutkan hubungan, bermaaf-maafan, menyambung silaturahim antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, kita juga dapat membuang ego yang mungkin telah lama tersimpan. Oleh itu, hadirin sekalian, raya cara Nabi bukan tentang siapa paling cantik bajunya, siapa paling mewah jamuannya, tetapi kita lihat siapa yang paling menjaga adabnya, paling lemah, lembut tutur katanya, dan yang paling bersih hatinya. Jadi kita lihat kalau selepas raya, solat kita ni makin longgar, akhlak kita pula kembali kasar, hubungan kita kembali renggang, maka itu tanda kita hanya menyambut hari raya, tetapi sebenarnya belum menyambut erti kemenangan. Akhir kata, moga Aidilfitri yang kita sambut bukan sekadar tradisi tahunan ya, tetapi merupakan satu raya yang menghidupkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan itu sahaja, kita juga dapat menguatkan lagi silaturahim dan mengekalkan roh Ramadan dalam hidup kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.